Tengok kita mulalah dulu kot kan. Takut ni. Boleh ke mula ke nak tunggu sekejap? Aisyah. Ya, kita mula sikit Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Wah, kita tengok sikit al-halq. Sikit itu kita dah masuk makhraj huruf ada berapa? Ada yang besar-besar dia ada 5. Yang kecil-kecil dia ada 17 kan? Hari ni kita nak masuk al-halq. Itu al-jawf. Al-jawf ni maksudnya rongga, daripada rongga ke rongkong ke rongga mulut. Dia ada satu bahagian saja, iaitu bahagian mat. Mat. Mat tu alif waw ya. Jadi kena baca dengan kadar yang cukup lah. Kalau alif tu, kalau alif kena buka mulut dengan kadar yang sepatutnya. Kalau waw kena muncul mulut dengan kadar yang sepatutnya. Kalau ya pun macam tu juga. I kena senyum sikit kan. I, u. Yang tu al-jawf. Maksud al-jawf. Kita tengok yang kedua. Maksudnya al-halq. Al-halq maksudnya bahagian kerongkong. Bahagian halqum. Halq. Bahagian halqum ataupun kerongkong kan. Dia ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian kecil dia lah. Okey. Al-halq ni dia ada 3 bahagian, iaitu yang pertama dekat ni lah, bawah sekali pangkal. Kita panggil dia pangkal kerongkong. Pangkal, tengah, lepas tu atas sekali hujung. Pangkal, tengah, hujung. Jangan tertukar kan. Pangkal, hujung. Pangkal, hujung. Pangkal ni bawah sekali. Hujung atas sekali. Kan? Yang tu dekat kerongkong halqum. Kita tengok dekat pangkal halqum. Pangkal halqum ni ada huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. A, ha, a, ha. Kan? Pangkal halqum. Bila kita sebut huruf tu, dia akan rasa getaran. Rasa getaran lah dekat pangkal tu. A, ha, a, ha, a, a. Okay? Ada orang dia baca a'u, a'u, a'u. Dia tak boleh, dia kena buka mulut. Ha, ha. Ha pun selalu tak dengar kan. Selalu kita sebut contoh ha tu di belakang ayat. Dia selalu hilang. Contohnya billahi. Billahi minasyan. Billahi minah. Hi. Dia kena ha. Hi. Hu. Kita rasalah rasa getaran dekat pangkal ni. Kalau dia tak rasa dia jadi macam tu lah. Ayu, ayu. Kan tak rasa getaran tu. Jadi kita kena sebut dengan betul hamzah dan ha. Di tengah halkum pula, dia ada huruf ain dan ha. Ain dan ha. A, a, ha, ha. Kena pedas, ha pedas kita panggil kan. Kalau kita makan pedas ke, dia akan kan. Ha, hi, hu. Okey. Kita rasalah getaran tu. Rasa getaran dekat bahagian tengah kerongkong. A, a, ha. A, ha. Ain ni selalunya orang sebut dia masuk ke hidung kan. Ain. A, a. Masuk dalam. Jadi ain dia kena keluarkan. A, a, ai,
Au. Okey. Jangan a, e, u, a. Kan dia jadi sengau huruf ain. Kena keluarkan. Nah, a. Okey. Yang kedua huruf ha. Ha. Ha yang pedas. Ha yang pedas. Okey, tengah halkum. Kita baca dia. Contohnya ahad. Ahad. Rasa. Rasa ke dalam ha tu. Ha. Beza dengan ha bulat tadi kan. Yang tu macam huruf H. Macam biasa. Ha, hi, hu. Yang ni dia dalam ha, hi, hu. Dia angin keluar dulu kan. Angin keluar dulu. Ha. 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 Angin keluar dulu. Okay, itu huruf ha. Dan yang hujung dekat atas sekali hujung kerongkong iaitu huruf ghin dan huruf kha. Gha, kha, gha, kha, kha, kha. Gha ni ramai kesalahan bila dia bertanda mati huruf ghin. Kan huruf ghin. Selalunya bila kita tanda mati tu jumpa ghin bertanda mati, kita akan baca dengan qalqalah. Maghdu, magh. Ghin ni dia macam ada O. A-O-G kan. Agh. Macam muncung sikit. Tak boleh agh. Bila kita senyum, macam senyum tu, dia akan jadi melantun. Agh. 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 Tak boleh. Dia kena muncung sikit. Agh. Agh. Macam kita gogok air kan. Kita minum air, kita gogok. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Macam tu. Dia mesti muncung. Kalau kita tak muncung, tumpahlah air tu kan. Ra, 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 ra. Tak jadi. Ra, 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 ra. Mar, mardu. Dia tak ada qalqalah. Mardu, mardu. Okay. Huruf ghin. Yang kedua huruf kha. Kha pun sama. Kha sama tempat dengan ghin. Tapi dia bawah sikit daripada ghin. Macam kita nak keluarkan apa? Kahak. Akh. Raja. Raja. Kha. Kha, khi, khu. Akh. Kan? Kha. Okay. Kena rasalah. Rasa kha kat dalam tu. Kha. Dia tak bunyi keras. Kalau kha tu atas daripada ra, dia jadi keras. Jadi kha. Betul? Dia tak macam tu. Dia macam, kalau macam tu dia macam sakaratul maut kan? Ni kat dalam. Dalam lagi, bawah lagi. Kha. Kha. Lembut je bunyi dia. Kat dalam. Okay? Itu contoh lah. Contoh huruf kha tadi mana? Sakhara, sakhara. Akhun, akhun. Akhladah, akhladah. Huruf ghin, gulf, maghlulah, maghlulah. Jangan ada magh, ghin. Jadi semua huruf al-halq ni, semua ni bukan huruf qalqalah. Tapi ramai sangat buat ada qalqalah. Contoh yang paling utama huruf ghin lah. Agh. Kha pun sama. Ada juga orang yang baca kha, dia qalqalah kan. Contohnya ladah. Ladah. Ain pun sama. A. Macam mana tak ada kan? A'ma. Ain ni dia tak boleh terputus. Huruf ain. Dia tak boleh. Ma. Ma kan terputus. Dia kena panjangkan. A'ma. A'ma. Okey. Ataupun panjang sangat pun tak boleh. Ain ni huruf yang di tengah-tengah. Tawassut. Dia tak panjang sangat dan tak terlampau terputus, tak terlampau pendek. Kalau panjang sangat dia jadi ta'lamun, ta'lamun kan. Dia macam bergayut macam tu kan. Jadi ain ni di tengah-tengah. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. Ta'lamun,
ta'lamun. Itu huruf ain. Ha, ha pun ada juga kadang-kadang kan. Ah, ah, ha. Mesti ada ha tu kan. Ah, dia ah, dia panjang, dia rakhawah, boleh memanjang. Ah, mana contohnya? Uh, sihri, sihri, sahara, sahara. Kan? Dia tak boleh sihir, sihir. Kan? Okay. Tu huruf ha. Hamzah pun sama. A. Hmm. Kalau tanda mati, a. Okay. Ha, ah, ah, luhu, ah. Dia tak boleh ah, ah, luhu. Semua ni, al-halq ni, semua ni hukumnya, kalau kita belajar tajwid, hukumnya izhar halqi. Kan? Huruf izhar halqi semua ada 6 huruf ni. Izhar halqi. Sebab tu nama dia halqi. Sebab dia keluar daripada halqum. Halq. Izhar. Jadi, kalau huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ni, kita baca secara jelas. Tanwin dengan nun mati itu dibaca dengan jelas. Okey, yang tu al-halq. Bahagian halqum. Okey, insyaAllah. Nanti kita tengok balik. Tengok lagi macam mana cara bacaan. Okey. Sambung ke surat berapa? Hari tu? Apa dah? Boleh dah itu. Ke surat apa? 20 saja. Ha? 20 kan? 20 21. lah. Okey. 20 kan? InsyaAllah. Siapa nak mula dulu? Surat 20 betul kan? InsyaAllah. Okey. Tak ada betul. Okey. Kawan. Okey. Okey. Boleh? Tak ada betul. Terus? 20. Okey lah. Saya baca dulu Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم Sama? Zal, zal. Zal tak ada qalqalah. Wa in. Kena keluar وإذ lidah. In. Dia boleh panjang. Al. In. Ul. Okey. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا An. تب Anta. Dia tak apa. Kita punya lidah tak sentuh langit. Bukan. Anta. An. Ada jarak sikit. Anta. Kita nak sebut ta tapi tahan dulu. Okey. Cuba sekali lagi. إنك أنت التواب الرحيم Hmm. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Ambil cuba ni daripada sekali. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hik. Ha tu apa tebal sikit. Hi. Hik. Kaf tu pula dia huruf hams. Jadi kita keluarkan angin dia. Ak. Ak. Wal hik. Okey. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Hmm. إنك أنت العزيز الحكيم
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ملتي تي. ملة ومن يرغب عن ملة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Hmm. إذ قال له ربه Jangan ada id. Jangan ada the. Id. Id. إذ Qa. Hmm. إذ قال Okay. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hmm. أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Cuba sekali lagi. Kamu baca wa Ismail. وإسماعيل Dia وإسحاق ada sikit. Kan? Dia ada sikit bunyi s. آه Wa is. Kan? Dengar ada s. Dengar. Wa isma. Isma. Hmm. وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Hmm. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Hmm. Okey. Bagus. Seterusnya. Apa? Siapa nak sambung? Kak Syul. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل Page 21. Hmm. Kak Aisyah. Kak Aisyah tanya. Page 21. Okey. Hati-hati di jalan. Okey. Sama-sama. قل Kak Syul. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل Kak Syul dia apa? Tenggelam sikit suara. Tak apa? Tak dengar. Dia macam apa? Line kot. Slow kan? Ini dengar tak? Dengar. Cuba sekali lagi. Aku lu. Hmm. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا Hmm. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا Wow فإنما tu wow. Tekan sikit. Faqadih tadawwa in. Tekan sikit ada satu kan? Ha. 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 فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Sekali sekali fasayak. Kaf tu suara jangan bunyi. Suara jangan keluar sekali. Dia angin je. Yak yak. Jangan yak yak. Yak. Okay. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Okay. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون مخ. cuba مخ. ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون مخ ونحن مخ. له مخلص itu ya ونحن Hmm. له مخلصون Okay. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Okey, bagus. Seterusnya, apa? Muka surat 22. Nak baca Kak Aisyah ke Kak Ijah ke? Boleh? Ijah. Boleh Okey. Hmm. Kak Ijah di mana tu? Sini. Kat rumah. Okey. Terus? Just dua kita. Masuk dah. Baca Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha. Dia ada sikit kan? Qul lillahil dengan masyriqu. Mash sama juga. Maghrib. Maghrib. قل Okay. لله المشرق والمغرب Maghrib. يهدي Maghrib. والمغرب Okay. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وسطل.
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Dia ai. Sekali. وما Jadi nampak dia كان sihat. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي Sekali lagi. mana? Sekali lagi cuba. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Okey. Betul. Bagus. Okey. Seterusnya, Kak Aisyah. Dah boleh? Okey. Terputus-putus sikit, Kak Aisyah. Terputus-putus sikit. Terputus-putus sikit. Nak cuba sekali. Al-ladhi. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن Kaf dia ada hams. Huruf kaf dia ada angin. Min rabbik. Bik. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا Tak apa sama. Ada angin khairat. Ada angin khat. Okey. فاستبقوا الخيرات أينما يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله Rabbik. وإنه للحق من ربك
وما Okey. بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر Jim, المسجد jim jangan ada hams. Jim tak ada hams, tak ada angin. Kharaj, macam tadi. Macam tadi betul. Dia melantun kan? Qalqalah. Kharaj. Bukan kharaj. Kharaj. خرج خرج Kharaj. Hmm. خرج خرج Kharaj. Ada qalqalah. Aj. Aj. خرج Ha. ومن Hmm. حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ألا يكون الناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني ولأتم Kha. نعمتي Cuba sekali lagi daripada fala. Fala. Kha tu. Kha tak ada qalqalah. Jangan. Takh. Takh. Dia takh. Takh. Fala takhshawhum. Takhshawhum. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Okay. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Okay. Terus. Okay, insyaAllah. Ada sikit lah kan? Selalunya dekat hujung ayat. Hujung ayat ataupun sebelum ayat tu huruf mim atau nun kan? Selalunya kita akan jadi dengung. Jadi dengung. Contohnya, ya'lamun. Ya'lamun. Kan? Dia jadi mun. Mun. Masuk hidung dia. Mu. U. A, I, U. A, I, U. Kan? Ataupun mumtarin. Rin kita boleh sebut tak masuk hidung kan? Tapi kalau ada mim kat depan, dia mesti akan masuk hidung selalunya lah. Dia jadi ya'lamun alamin. Ada mi, mi, mi. Bukan mi. Sebenarnya orang Kelantan kan sebut ming, kan? Uming, ming. Dia tak, dia mi, M-I, mi. Kalau M-U, mu. Bukan mu, mu masuk hidung kan? Tahtadun, dun. Sama. Ta'lamun, mun. Jangan mun. Boleh, nampak tak beza dia? Kan? Nampak? Jangan. Nampak kan? Tapi bukan Kak Aisyah seorang je. Ni semua semua sekali kan. Kita lah. Saya dulu pun macam tu juga. Masuk hidung kalau huruf mim atau huruf nun tu kan. Ni apa? Aminin. Nin. Dia kena selalu kita baca aminin. Nin. Masuk hidung. Okay? Yang tu lah. Satu. Yang lain tu insyaAllah sikit-sikit lah kan. Makhraj huruf. Okey, kita sambung sikit lagi. Kak Awal ni boleh? Boleh sambung? Surat. الشيطان الرجيم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Hmm. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع Ini minal khawfi. من الخوف Hmm. خوف خوف من Hmm. الخوف Okay. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Hmm. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة Bet. Hams. Bet. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك Raji'un kan? Selalu kita sebaca raji'un. Masuk ilmu on. Dia kena keluar u. U. Un. Un. Raji'un. Un. Kan? Okay. Cuba sekali lagi. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Okay. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Hmm. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Hmm. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Sekali lagi. وأنا التواب الرحيم Ya, rahim. Him. Rahi. Him. وأنا التواب الرحيم Hmm. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Hmm. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Okey, bagus. Seterusnya, Kak Syu. Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hmm.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في والنهار kalau kita sebut والنهار dia jadi macam huruf E sikit macam imalah kan والنهار buka mulut nahar ha kalau kita baca والنهار macam tu kan masuk dalam ada kena keluarkan al-jauf kan al-jauf huruf mat alif waw ya kena keluarkan sampai mulut nahar nahar okey okey واخت- واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به okey من ليه؟ betul betul فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون دون الله لا لا دون الله الله okey ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Kat mana yang dah mula? Tuhibbu boleh? sambung boleh sambung walladina Okay. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبع وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا boleh halalan boleh halalan okay, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Okey, bagus. Okay, seterusnya Kak Ijah. Boleh? Surah Oke. 26. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا Yan jelas. ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه Cuba daripada razaq. Razaq. ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ Ada qalqalah kan famanidtu nidtu. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله. Okay, bagus. Cuma Kak Ijah dia kena tengok dekat dengung kan. Dengung tu panjang sikit. Boleh baru cantik sikit lah kan. Panjang sikit. Anza kan. Panjang sikit. Okey. Okey, seterusnya Kak Aisyah. Boleh. Okey. ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب Okey. Tu shin. Dia tak ada ghin kan. Tak ada qalqalah. قبل المشرق والمغرب Ada tak ada مش okay. مش Okay. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على
به ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل Qatla. Adalah kat belakang. Hmm. Hmm. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء فاتباع بالمعروف Sekali. Fattiba. Fattiba. وأداء بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم Kha pun tak ada qalqalah. Takh. Takh. Takhfi. Takhfi. Hmm. تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا ألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Okey. Bagus. Okey. InsyaAllah semua okey lah bacaan ni kan. Sikit-sikit je lah kan. Makhraj qalqalah tu kan, melantun-lantun tu biasalah. Ya, masuk hidung kan. Okey, kita tengok sikit lah. Ada sikit lagi. Kak Aziz dia ada bagi kuis. Kuis sikit. Kita tengok. Okey. Hmm. Okey. Yang ni boleh tak saya hantar dekat ni dekat group ni, dekat Zoom ni. Okay, cuba kita masukkan. Cuba buat. Tengok dapat berapa. Sekejap Kat mana yang Dekat ni. Baru nak masuk. Sekejap. Masuk lagi. Oh, okey. Sekejap mana ni. Saya nak masuk. Sekejap. Bukan. Okey. Sekejap. Slow pula. Okey. Ni. Okey. Dapat tak? Baru hantar.
Dekat chat ke? Kat chat. Okey. Dia tengah loading. Nampak? Ah, Okey, oh, cuba jawab soalan daripada link ni. kena save dulu Save. Save dulu gambar tu kan. Save dulu. Okey, lepas tu okey. Cuba. Boleh tak? Okey, tengok ada dapat berapa markah. Jawab. Advanced intermediate. Intro jauh. Mak jauh. Bil. Macam mana ni? Dugong dengan starfish ni macam ni. Boleh ke? Lain tu pula tak ada. Dia kena jalan. Oh. Oh, dia kena jalan. Boleh ke? Oh, macam ni. Sekejap, tengah tengah buat. Macam mana? Tak boleh juga. Mana nak buat Kak Aziz tu bagi tu. Kreatif. Mana je? Aku simpan. Siapa dapat full mark? Kita tengok siapa dapat full. Mana ni aku? Lagi bestnya tu game. Kita bagi hilang sikit stres. Sibuk sangat ni mami-mami ni. Mamis. Sekejap ingat je. Okay, buat dulu. Kenapa ke sini? Lama. Patutnya pilih jawapan lain. Kan dah berteka-teki pada muka. Itu tak semua je. Siapa dah habis angkat tangan? Ya Allah. Akbar. Ni main game kan ni ada maknya tak. Dia tak kerja bentuk soalan ke apa? So tak keluar pula. Dia tu lah. Eh? Saya ingatkan tadi iklan dah kenapa keluar Pergi game. tanda soal tu. Pergi dekat semua tanda soal tu. Pergi jawab. Bukan dia keluar macam macam game tu lah kakak ni. Yelah. Ada Jalan kat, soal. jalan kat orang tu. Pergi dekat Oh. tanda soal. Lepas Oh. Okey. tengok lagi baru dia terbuka. Sampailah akhir. Tak kerti main game dah ke? Ya, aku tak reti main game. Duk jam. Dah lama tak main game kan? Hai, kenapa tak ada pun soalan pergi dekat tanda soal? Ke memang mak tak tahu main game ni? Kak Aziz macam ni. Saya tak boleh buka pula ni. Line slow. Nak lagi tak boleh buka terus. Tadi boleh buka. Dia loading sikit kan. Sebab ada Zoom ni kot. Sebab Zoom ni Dia berat juga tu. dah slow. Dia berat lah kan. Cuba seorang share Kita sikit. Main ramai-ramai. Siapa nak share screen? Macam mana nak share? Ya Allah. Macam nak share pun. Share pun Syu, kenapa tu tak Syu? Tak Ya tak Allah. baca, tengah mencari. Oh, jap. bagi nama ni. Nama Oh, ni okey. macam Ya Allah, Tuhan, dia kena berjalan-jalan mu ni kartun tu. Jalan ke soalan. Aduh. Kamu ni okey tu? Aduh, canggih betul lah kuis dia orang ni. Kamu ni line slow ke tu? Ha. Kan? Sama lah kita.
dah nak buka soalan dia dekat tanda soal. Tak nampak lagi soalan tu. Muni berjalan, Muni berjalan. Aduh, aku pun macam mencari ni. Aduh, hai. Tak dah. Oh, kena banyak berjalan ikut dia punya tu Dia punya soalan tu. Dia punya tanda soal tu. Ha. Oh. Siapa yang tengah berjalan-jalan tu? Sal? Saya dah siap. Saya dah siap. Siap dah. Laju. Lajunya. Saya suka game. Oh, patutlah. Ya Allah, kita Apa orang ni. apa tu? Astagfirullahalazim. Full mark kan? Full mark. Tapi tak full mark. Berapa? Soalan apa yang salah tu? Ada salah 2. Oh, Oh, Kak okey, Ijah tak tu. apa. Kak Ijah. Okey, Kak tak apa. Nanti kita tengok sama-sama. Punya is Ya Allah, saya jaya. Ya Allah, betul-betul tahu tim game ni. Sama. Pergi kat soalan ni, aduh, tak dapat-dapat. Ada dapat satu je soalannya. Tak. Akak buka juga satu. Saya tak buka-buka soalan ni. Kenapa dia tak mahu Macam mana? Apa kamu ni buat ni? Next Nama nanti lepas. Aisyah dah. Aduh, hai, tak boleh tak dapat. belum Cak. Dia tengah nak merayau. Oh. Nanti buatlah. Boleh buat nanti lagi. Ya Ijah Allah. dugong Ijah. Ijah dah Dia- sampai dah. Kenapa canggih sangat soalannya ni? Untuk soalannya. Itulah. Kena jalan atas dia punya soalan tu baru keluar soalan dia. Comel lah kat internet. Dekat checkpoint dia ada 10 checkpoint. Ada 10 checkpoint. Ya Allah, baru satu ni ha. Mana lagi dia ni? Kak Aisyah apa? Kak Aisyah. 8 yang ke-8. Oh, Aisyah banyak Lapan. dia lah. Ya Allah. Kamu ni tak buka lagi Soalan ni. Jawab lepas ni lah kamu ni. Kak Syu nah. Lepas ni lah jawab. Tu Kak Ya Aisyah. Allah, ya Allah. Naik slow lah tu. Thank you. Saya ingatkan tadi Ilan dah kenapa keluar game pula kata. Mungkin nak Rupanya main betul. ni. Nak main dengan Cik Abel malam sekarang kan? Alah lah. Aziz. Yang mana ni? Itu Kak Aisyah siap dulu. Kak Aisyah sikit dah lagi sampai cepat. dah. Oh, low sikitnya. Habis dah. Buffalo ni siapa ni? Tak siap-siap lagi ni. Berapa dulu? Jom kita main dengan dugong. Dugong dengan starfish ni. Siap dah Kak Aisyah. Ha? Siap Eh, dah. soalan tu Dengan mana tu? berpikir. Berapa salah? Saya tanya berapa salah, berapa betul. Daripada 8 ke 9 soalan ni Kak Ijah kata 10 ni. ke? Macam tak sampai soalan. Ada 10 soalan kan? Ya, dah dapat lagi. Kadang ada 10 tu. Oh ya, banyak ada salah. Okey. Kak Aisyah dapat berapa? Dapat 6 je. Aduh. Tak apa, okey tu. Atas daripada 5. Mungkin tak faham soalan pun ni tak faham soalan. Okey. Tak apa, nanti kita tengok balik lah. Itulah nak share screen tak dapat pula kan. Mungkin nanti main lagi sekali Sekejap, aku baru di. Apa dia? Baru soalan keempat je baru tengah berjalan. Orang lain. Keempat. Oh, satu kita dua. Buffalo dengan apa satu lagi? Buffalo macam Siapa pilih buffalo tu? Tak ada binatang lain. dia automatic. Oh, dia automatic ke? Automatik. Adi, kenapa Jangan bagi nama berfikir. Buffalo? Ya Rabbana. Saya tadi kok, saya testing dia keluar nama Buffalo. Saya tak tulis nama dia keluar Buffalo. Tapi tu tak jawab, saya tak testing je tadi. Saya lompat-lompat. Dia pun dah jadi Buffalo dah ke sana ke sini tak tahu arah ni Awak lah kamu ni. Aduh. Tadi naik atas dah. Okay. Oh, yalah. Tak ada jalan nak begini ya. Oh. Macam mana? Kak Syu berapa dah tu soalan? Sekejap, baru ke 5 je. 5 Okay, tak apalah, nanti kita sambung lepas ni lah.
Lagi sambung lagi. Okey, okey. Okey. Tak apa. Itulah nanti next kita banyakkan game Kak Aziz kan. Oh. Kak Aziz cari game ke kat mana? Quizzes Quizzes. Selalu ada kat situ. Quizzes dulu budak-budak. Kafar kan? Budak-budak. Itu. Yelah budak sekolah. Quizzes. Ha. Okey. Tak apa. Habis itu dulu nanti bagi tahu markah Bagi tahu markah berapa. Okey. Kita habis kat sini lah InsyaAllah. Kamu ni nanti buat tau. Oh. Ni dia Ah, pening dah ni. Tak jumpa, ah, tak masuk atas jalan. Okey. Okey. Okey, kita habis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Itulah Kak Aziz ni orang baca Quran semua ni. Tak Kan? reti main game macam ni. Dia tak main betul. Betul. Sibuk Sibuk busy dengan Al-Quran betul Terima kasih tau Okey. Hati. Terima kasih Leli. Siapa kenapa Okey. mak-mak rasa main game Terima ya kasih Allah. Ustazah. Oh, akak baru siap Laili. Nasib lah laju tu berapa? Laju. 8. Betul 8 Oh je. ya. 8. Oh ya. Okey, betul. Oh, salah. Nanti check lagi 2 soalan tu apa dia? Sebab ni salah yang mana kan? Okey, okey. Okey. Terima kasih. Tak apa. Nanti kita tunggu Kak Muni pula. Ah, Dia nanti boleh Kak lah Wan Okey. kena Ha? bagi nama yang okey sikit. dia boleh main gila kan. Nak try lagi. Bagi nama elok sikit Bagi nama kancil ke. Comel. Okey. Sampai situ Terima kasih Kak Aziz buat game ni. Terima kasih Laili Terima dan kasih semua. Aziz, Laili semua. Terima Aisyah. kasih semua. Minta maaf salah silap Allah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru